Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman dalam program kita membincangkan hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam juzuk yang ke-13, surah yang ke-13, surah Ar-Ra'd. Dan ayat yang akan kita bincangkan hari ini adalah ayat yang ke-36. Untuk itu silakan tumpukan perhatian sahabat-sahabat dan teman-teman semua pada papan putih di belakang saya. Saya akan berada di depan papan putih tersebut menjelaskan tentang hukum-hukum tajwid yang terdapat padanya. Dan kita mulai dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalimah yang pertama ialah walladzina, waw bertemu dengan alif lam samsiah. Huruf lam adalah huruf samsiah, maka kita idgham samsikan waw itu kepada huruf lam yang bertasydid. Waw alif lam wal, lam alif la, zal ya zi, iaitu terdapat ya selepasnya, maka dia dibaca dengan mat asli dua harakat kerana terdapat baris ya dan huruf ya. Dan nun alif na. Kemudian kita bertemu dengan kalimah berikutnya bermula dengan hamzah baris alif yang bertemu dengan hamzah yang sukun digantikan dengan huruf alif ataupun ditukarkan dengan huruf alif, maka tukaran itu dinamakan mad badal, dibaca dengan dua harakat seperti mad asli, dua harakat. Wallazina atainahum, ta alif ya sebelumnya terdapat huruf baris alif, dia akan dibaca dengan lin. Dan nun alif na, ada alif sepasnya dibaca dengan asli ha waw mim. Kalau kita berhenti, kita baca dengan izah syafawi. Tetapi oleh kerana kita menyambung dengan al-kitab, maka kita akan guna hukum izhar kamari, mengizharkan mim waw pada huruf lam yang sukun, mim waw lam mul. Dan kemudian baru kita pergi kepada kaf ya ke. Ta alif ta, ada alif sepasnya ma asli dua harakat, ba alif ba sambung saja dengan yaf. Ya alif wa tu al-kitab yafrahuna, ra alif dibaca dengan tebal, ra baris alif ha pedas ni, ha bermula dengan hamasnya dengan angin bunyinya, huna ha waw, ada waw sepasnya maksud dua harakat. Baik, nak sambung dengan bi saja, iaitu rafrahu nabi ma unzil. Baik, perhatikan saya baca dengan panjang pada ma tu kerana huruf mad bertemu dengan hamzah secara berpisah, maknanya munfasil. Jadi dia hukumnya adalah mad jaiz munfasil, dibaca 4 atau 5 harakat. Tetapi kalau kita berhenti padanya pada bima situ, maka kita akan baca dengan 2 harakat. Kita tutup hamzah dengan dengan gelombang itu. Baca 2 harakat macam asli. Huruf alif bertemu dengan alif, huruf baris alif bertemu dengan huruf alif, baca dengan mat asli. Kalau kita berhenti wakaf, tapi kalau kita wasal dengan kalimah berikutnya unzil itu, maka kita baca dengan mat jaiz munfasil 4 atau 5 harakat. Dan hamzah waw nun ada sakinah bertemu dengan huruf zai adalah huruf ifa hakiki yang pertengahan, tidak cenderung mana-mana bacaannya, tidak cenderung pada izah, tidak cenderung pada idgham, maka dia dipanggil ifa hakiki usta. Ya, huruf zai adalah ifa hakiki usta. Lam alif la, hamzah ya, lam alif la bertemu dengan ya huruf mad dibaca dengan lin. Tapi kalau kita berhenti, walaupun wakaf sini sod lam ya ini adalah wakaf hasan, aulanya kita menyambung bacaannya. Tapi kalau andailah nafas kita berhenti, kita kena baca dengan mad lin 2, 4 atau 6 harakat. Ilaik, berakhir dengan kaf. Panjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Baik, kita sambung. Wa alif wa mim ya min. Nun alif na tidak boleh dibaca na kerana dia bertemu dengan alif lam kamariyah di sana. Al-ahzabi, maka nun ini hendaklah kita izharkan kepada huruf lam yang sukun. Nama hukumnya izhar kamari. Hamzah alif ha bunyi sama juga dengan sini bunyinya zai alif za, ada alif sepanjang maksud 2 harakat. Baya betul sambungan man. Baik, sini tak boleh baca man, kena mim alif ya, iaitu kena idghamkan
iaitu nun kepada huruf ya dan dibaca mim alif ya. Mayungkiru ba'dah. Macam tu bacaannya. Jadi pertama idgham al-gunah dengan dipanggil nakis kerana huruf ya tu dia bukan huruf dengung tapi dibaca dengung pada huruf ya, sebab itu dipanggil idgham yang tidak sempurna. Iaitu dibaca mim alif ya, ya waw nun sakinah bertemu dengan kaf adalah fa hakiki sugra. Ni ada satu tinggal, iaitu dengung, dibaca dengan dengung 2 harakat. Iaitu di fa tetap juga dibaca dengan dengung 2 harakat. Baik. Yungkiru ba alif ain ba dad alif ba, dan kita sukunkan huruf ha kalau kita berhenti. Sini wakaf jaiz, boleh berhenti, boleh wasal. Jadi cerita tentang kalau kita berhenti, kita sukunkan saja ha tu ba'dah. Tapi bila kita menyambung ada hukum. Tulis sana nota, bila wasal titik 2 tu nota 2 wasal, iaitu kita akan baca dengan mad silah qasirah dengan 2 harakat dengan mad pada ha damir itu. Ba'dahu kul, terus sambung pada kul kahwa lam innama umirtu. Baik, iaitu hamzah ya nun bertasydid dibaca dengan dengung 2 harakat, wajibul gunah hukumnya. Mim alif sama juga mad jaiz tadi, iaitu mana mad jaiz tadi kita jumpa kat sini. Mad jaiz munfasil kerana huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Kalau kita tak menyambung, kita berhenti pada innama saja, maka kita baca 2 harakat. Tapi bila kita menyambung dengan umir tu, maka kita akan baca dengan mad jaiz munfasil 4 atau 5 harakat. Jadi kita mesti baca 4 atau 5 harakat supaya kita dapat bezakan antara mad asli dengan mad jaiz. Hamzah wa mim ya ra mirta wa tu. Hamzah alif nun sakinah bertemu dengan huruf izhar. Jadi oleh kerana huruf izhar ni berada di halqum, maka dibaca dengan izhar halqi. Halqi itu maknanya daripada huruf halqiyah. Huruf yang berada di halqum 6 huruf hamzah, ha, ain, ha, wain dan kha. Jadi hamzah alif ain a bawa budal alif da bertemu dengan kalimah Allah, idgham syamsikan dia, dan oleh kerana dal berbaris alif maka dibaca dengan tebal dan dibaca dengan mad. A'budallah, Allah tu dibaca 2 harakat dan disambung dengan wala. Di sana waw alif lam alif la ada gelombang sana kerana alif bertemu dengan hamzah. Jadi wala usyrika bih kalau kita berhenti kat sini. Baik. Bila wakaf kita sukunkan ha. Sini kita baca dengan mad jaiz munfasil, huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah secara berasingan. Ush, raya, ri dengan nipis, ka dengan hamas, baya bi disukunkan ha. Dan kalau kita sambung dengan ilaihi wala usrika bihi ilaihi, iaitu kita baca dengan mad silah tawilah. Kerana apa? Kerana ha damir berada antara 2 huruf yang berbaris. Perhatikan ba dengan hamzah, tetapi hamzah itu adalah huruf hamzah itu. Huruf yang kedua itu adalah huruf hamzah selepas ha damir itu. Maka kita baca 4 atau 5 harakat dengan mad silah tawilah. Kerana hamzah saja. Kalau huruf lain dibaca dengan mad silah kasirah. Mana mad silah kasirah tadi? Ini bukan hamzah kan? Jadi selain daripada hamzah dibaca dengan mad silah kasirah. Bila dengan hamzah dibaca mad silah tawilah 4 atau 5 harakat. Bahkan panjang daripada 2 harakat. Ilaihi lai dibaca dengan lin. Ad'u iaitu ada baca dengan qalqalah sughra, dibaca dengan mad asli. Qalqalah sughra kenapa? Dal tu berada di tengah kalimah. Dia dal sukun. Sukun baru ada qalqalah. Lepas tu duduk di tengah kalimah antara hamzah dengan ain itu. Jadi itu sebab dia jadi sughra. Lantunan tu sughra. Bila sambung dengan bertemu dengan waw baca dengan asli. Sekali lagi wa ilaihi lai juga dibaca dengan lin. Ma'aba iaitu dibaca dengan mad arid disukun 2, 4 atau 6 harakat berserta dengan kubra. Qalqalah kubra kerana ba ni adalah huruf qalqalah, bila sukunkan dia akan melantun. Di sini ada hamzah alif, itu alif itu huruf mad. Sini asli.
Tapi kalau kita menyambung ba ni dengan kalimah berikutnya, sini kita nak berbual hukum apa? Tak boleh berhukum mat asli. Bacaan mat asli tapi hukumnya mat sabibi badal hamzah mendahului huruf alif. Macam sini. Sini mat badal betul di permulaan kalimah tapi sini tidak. Ini alif adalah asli, sini adalah alif tukaran. Sana dia panggil badal, sini tidak. Dia tu mat sabih, menyerupai saja macam mat badal. Dan saya sudahi dengan iaitu sadaqallahul azim, iaitu kita baca pula. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعده قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. Sadaqallahul azim. Saya bacakan pula apa maksud ayat yang kita baca sebentar tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu. Ini orang-orang yang mana yang bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, iaitu Al-Quran. Kitab Al-Quran dalam ayat ni berkaitan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga orang-orang yang terdahulu daripada kita, iaitu daripada umat Nabi Muhammad, yang mereka yang berada di zaman Nabi Musa AS, Nabi Isa AS. Mereka yang menerima kitab itu akan merasa gembira. Mereka yang menentang itu, dia tak akan rasa gembira. Dan di antara golongan-golongan yang bersekutu, ada yang mengingkarinya. Dalam golongan tu, walaupun dalam orang musyrik, tu orang Yahudi, ada juga yang menentang. Baik, yang menentang betul-betul Al-Quran ini sebenarnya orang Yahudi dan Nasrani. Dia menerima sebahagiannya dan menolak sebahagiannya. Begitu juga ada orang musyrik, begitu juga masa itu orang-orang Quraisy itu, kafir Quraisy, dia menerima separuh dan meninggalkan separuh daripada Al-Quran itu. Tak nak dia terimanya Al-Quran itu. Tapi siapa yang menerima sepenuhnya Al-Quran dan mematuhi segala kehendak Al-Quran itu akan bergembira. Itu dipanggilkan akan menerima, bergembira dengan kitab yang diturunkan. Sesungguhnya, katakanlah, sesungguhnya aku hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau dia masa ada zaman Quraisy dulu, dia minta Nabi itu iaitu berkompromi. Hari ini Nabi mengikut penyembahan berhala dan besok dia pula mengikut apa yang dibawa oleh Nabi. Jadi tak ada kompromi lah. Kalau kita tengok sini, saya senang saja, iaitu Nabi kata pada mereka, sesungguhnya aku hanya diperintahkan oleh Allah SWT beribadah kepadanya saja, pada Allah, dan tidak aku seru manusia, dan hanya kepadanya lah. Hanya kepadanya aku seru manusia supaya manusia itu menyembah Allah, dan kepada Allah juga aku akan kembali, katanya. Itulah Nabi Muhammad memberikan perkataan tegas pada orang-orang kafir Quraisy yang mengajak kompromi tadi. Jadi itulah sebenarnya, iaitu kalau kita perhatikan memang ada sebelum ini orang-orang kafir Quraisy yang menghendaki iaitu bagi dua sama, bagi adil. Iaitu kononnya pada mereka bagi adil lah, pada Allah tidak adil. Itu yang adil apabila kita bergembira menerima segala yang diperintahkan oleh Allah SWT, segala yang dikisahkan Allah SWT dalam Al-Quran. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.